Untuk trip India, aku nak share dengan korang kenapa aku tak beli eSIM ataupun aku tak buat roaming time travel dekat sana. Tapi aku beli local SIM card. So, aku akan explainkan dalam video ni. Yang pertama, kenapa aku beli local SIM card? Dekat India, kau mesti kena ada nombor phone India untuk kau nak booking apa-apa. Contoh, kau nak beli tiket train untuk pindah-pindah bandar. Macam dekat Delhi pergi ke Agra ke, daripada Agra kau nak pergi ke Jaipur. Daripada Jaipur kau nak pergi ke Udaipur. Untuk dapatkan tiket train, kalau korang nak beli dekat apps rasmi government India, korang wajib kena ada nombor telefon India. Sebab kedua, kalau kau beli local SIM card, dia lebih murah daripada kau pakai eSIM ataupun roaming. Contoh, untuk roaming sebulan kau kena bayar lebih kurang 100 lebih, 128 ataupun 138. Tapi aku beli SIM card India, harga dia RM500 untuk 1 bulan. Tapi korang akan dapat 1.5GB data untuk setiap hari. Jangan risau, kalau data korang rasa tak cukup, korang boleh top up. Harga RM500 tu baru dalam RM22 untuk local SIM card. So, cara paling mudah kau nak dapatkan local SIM card kalau kau travel ke India, sampai je dekat airport Delhi, kau keluar je kau akan nampak ada beberapa brand SIM card yang jual kat depan lah. Macam aku pilih brand Altel. So, untuk register dia akan minta pasport korang. Dia ambil gambar dan register, korang boleh terus guna. Sekejap, sebelum aku teruskan, korang pernah dengar tak pasal Grab for Family? Contoh, korang memang ada rutin mingguan selalu hantar mak korang pergi mana-mana. Walaupun korang tengah travel, korang still boleh uruskan. Dengan Grab for Family, korang boleh bookingkan Grab untuk mak korang, track perjalanan dan buat payment sekali. So mudah, travel tenang dengan Grab for Family. So macam biasa, korang jangan lupa like, comment, share video ni pada kawan-kawan korang yang ada plan nak pergi travel ke India. Apa-apa pun, jom ikut aku travel.